Hari ini saya nak share resepi sup ikan. Okey, untuk bahan-bahan dia, kita kat sini ada bawang putih yang kita dah iris, kemudian halia sikit, bawang merah kecil, bawang merah besar, cili padi, limau nipis 2 biji, tomato. Kemudian ada kat sini ada daun bawang, batang sup, kemudian akar ketumbar. Kemudian ada 3 sekawan dan sup bunjut. Cakap 2 ekor. Kemudian kita potong 3 Oke, sekarang kita masukkan bawang merah, bawang putih, kemudian halia, sekawan dan sup bunjut. Kita masukkan akar ketumbar dengan akar daun bawang. Perintah sup, perintah sup terpulang masing-masing. Perintah apa boleh, tak masalah, gabi boleh. Perintah sup jangan banyak sedang je. Potong biji, baru kita masukkan ikan. Dulu. Cepat sangat, slow je kacau, nanti kancur. Bukan ini kalau nak pedas boleh letak banyak. Batang sup. Itu dia. Ini ikan sotong. Garamnya lebih kurang 2 sudu. 1, 2. Kencing gula 2. Black pepper. Ini perasa ini kita adjust sendiri ya. Last kali nanti baru kita perahkan air limau nipis. Korang tengok. Bagi buat. Oke. Siap. Kita tutup api. Makan yang nasi putih, mantap. Ini dia. Nampak? Macam biasa, korang like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.